Ha. Jadi macam sebab mak dia buat kerja malam. Jadi macam Pak Cik ni okeylah, dia ada wife kan. Jadi tumpang rumah sampai mak dia habis. Habis sekolah agama pergi situ. Tapi hari, dia build trust juga. Dia nampak baik, nampak innocent, nampak sangat Scam. tawaduk, tak boleh surau. Ha. Sudahnya menghidang juga dengan budak-budak. Jadi itu masalah yang kadang-kadang you tak boleh tengok karakter orang tau. Betul. Itu Nampak. yang menyukarkan kita sebenarnya. Nampak macam ganas-ganas ni sebenarnya Okey protect. pula. So macam mana nak kongsikan sikit lah dengan, sebab kadang-kadang mungkin ada orang tak tahu macam mana nak cakap. Saya bahasa macam mana nak cakap kan, macam dulu Mak Noh kan kakak pengasuh. Pengasuh Mak Noh ni ibu tunggal. Tapi dia ada anak lelaki. Dia ada 2 anak lelaki. Satu kecil, satu besar. Yang besar tu memang dah memang besar lah 18 macam tu. Mak Noh yang sulung perempuan. So ini adalah salah satu cara yang Mak Noh buat, walaupun alhamdulillah memang dia orang baik-baik lah. Tapi even though ini salah satu cara yang Mak Noh buat untuk pastikan apa-apa benda yang tak elok tak berlaku. Mak Noh cakap, akak jangan bagi siapa-siapa mandikan, sebab saya pun tak buat benda tu. Maksudnya Faham. Mak Noh cakap ada yang even I as a father pun I tak tentang dia macam tu. So jangan bagi sesiapa handle dia kecuali akak je. Faham. And then I tak benarkan, I cakap dia jangan berdua lah. Maksudnya dia mesti ada. Betul. Dia mesti ada. Walaupun anak dia tu baik je. Tapi berhati-hati. So ibu-ibu bapa kat luar sana, walau macam mana you trust pun, kita kena sikit boundaries. Satu lagi Mak Noh, yang parents Malaysian ni gagal buat adalah untuk educate anak daripada awal, daripada kecil tentang private part. Panggil bunga lah, panggil dia nama-nama letakkan. Sebab Bila cerita kat polis, tak faham bunga benda.